PN 2024 soalan nombor 9. So kalau kita tengok dia bagi kita graf OABCD mewakili jarak X. Okey, lepas itu OPQRS mewakili jarak Y. Okey, tapi sekarang ni soalan pertama dia minta berapakah nilai halaju seragam. Okey, untuk nak tahu halaju seragam kat sini, kat BC ni. So bacaan dia adalah 25. So 25 MS negatif 1. Okey, dah selesai. Okey, B1 Roman cari kadar perubahan laju untuk zarah Y. Zarah Y mana graf ni? So titik mana? Titik OP. So apa nak buat? Ambil daripada gradient dia. Maksudnya pasti Y 50 tolak kosong. Yang bawah tu adalah 5 tolak kosong. So kalau kita kira, maka percutian dia adalah 10 MS negatif 2. Okey, dah selesai untuk B1 Roman. Okey, jika hitung beja jarak. Okey, selepas saat ke-6. So kalau selepas saat ke-6 ni, kita tengok. Okey, untuk Y ni dia bentuk dia trapezium. Untuk X tu bentuk dia segitiga. So kalau trapezium, formula dia 1/2. Okey, sum of error kat sini 3 tambah 6 saat. Okey, dia punya ketinggian ni 30. Okey, lepas tu dia tolak yang bawah tu luas segitiga setengah darab tapak. Okey, 5 darab tinggi 25. So kalau kita kira, kita akan dapati bahawa 135 tolak 62.5. Maka jawapan dia adalah 72.5. So kalau faham, kami faham, jangan lupa like, follow, share dan share video ni. Jumpa lagi untuk video akan datang.